الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka majlis kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Amma ba'. Pertama sekali kita sama-sama memanjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah bagi kepada kita pada hari ini. Sebab apa? Kalau kata kita tidak bersyukur ke atas segala nikmat ni, Allah nak apa kalau kita tak syukur? Allah nak apa kalau kita tak syukur? Siapa boleh jawab? Inna azabi la syadid. Allah sebut azab aku sangat dahsyat. Jadi kalau kata kita bersyukur, Allah kata Allah nak buat apa kalau kita syukur? La azidannakum, Allah nak tambah dia. Tapi kalau kata kita tak syukur, inna adabi la syadid. Jadi kita tak ada pilihan dah. Kita tak ada pilihan kecuali kita bersyukur segala nikmat yang Allah bagi kepada kita pada hari ini. Dan antara kita kata selain daripada kita sebut sama dah nikmat iman, nikmat Islam, dan satu nikmat yang antum sedang lalui pada hari ini ni adalah satu nikmat yang kebanyakan orang tak boleh. Dan Nabi SAW beritahu, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa melalui jalan yang mana jalan menuntut ilmu ni, Allah akan sahhalallahu lahu, Allah akan pemudahkan jalan dia ke syurga. Nak masuk syurga belakang ke? Nak belakang deh. Tak kira lah umur antum muda-muda ni ataupun ibu ayah belakang-belakang deh, ataupun di alam maya. Semuanya kalau kata kita setiap hari cuba untuk menuntut ilmu dah. Cuba untuk menuntut ilmu, cuba tambah ilmu setiap hari. Moga-moga dengan kita tambah ilmu tu, Allah pun mudahkan kita ke syurga. Sebab kalau tengok pada zaman kita ni dengan kejahilan yang melampau-lampau dah. Antum boleh tengok dah dalam masjid sos dan sebagainya, akhlak semakin kurang, percakapan semakin tidak terjaga, kecek tak jaga dah. Lagu mana kita nak tengok generasi selepas ni yang menggantikan hok mana ada ni. Jadi kita haraplah adik-adik depan anak ni biar boleh mewarisi lah, kita kata, akhlak-akhlak yang baik dah. Tak molek tu cuba-cuba ubah. Okey. Jadi itu sikit sebanyak. Dan ana rasa lama dah tak rati untuk kelas faraid ni. Siapa ingat kita ngaji gapo sebelum ni? Gapo kita ngaji sebelum ni? Minggu sebelum ni kita ngaji berkaitan dengan bahagian waris. Bahagian waris ada, kalau disebut dalam Al-Quran tu ada 6 pecahan. Siapa boleh ayat? Pertama, 1 per berapa? Okey, 1 per 2 lagi? 1 per 4 lagi?
Okey, 1/2, 1/4. Dia kecil lagi. Jadi 1 per apa? 1/8. Anak-anak dengan 1/8. Okey, lepas tu 2/3 dulu. 2/3, 1/3, 1/4. Dah. Ada pecahan yang disebut dalam Quran. Dan setiap pecahan tadi ataupun pecahan bahagian tadi ada ditentukan kepada waris-waris tertentu. Dah. Dan setiap waris itu ada kalanya dia kita kata dia ada beberapa pecahan lah. Sebagai contoh dah. Sebagai contoh suami. Suami atas diri suami itu dia ada 2 pecahan. Tapi bukanlah dia dapat kedua-dua. Dia dapat mengikut situasi. Suami boleh buat apa? Anak ajar sebelum ni. 1/2. So lagi? 1/4. Suami kalau 1/2 bila dia boleh 1/2? Tak ada anak. Kalau 1/4? Kalau isteri, si mati tu, isteri dia lah. Jadi suami dia tu, kalau lah isteri dia tu ada anak, dia akan dapat berapa? 1/4. Kalau isteri, arwah isteri dia tu tak ada anak, dapat 1/2. Isteri pula, kalau lah arwah suami dia ni ada anak, isteri dia dapat berapa? 1/2. Kalau arwah suami dia ni ada anak, 1/6. Mana ada? 1/8. Tak ada bunyi pun. Anak tak ada bunyi. 1/8. Kalau suami dia meninggal. Suami dia meninggal. Dan meninggalkan isteri. Dan meninggalkan anak. Anak kepada suami tadilah. Jadi, disebabkan ada anak, isteri tadi dia akan dapat 1/8. Kalau tak ada anak, 1/4. Ada bunyi 1/4. Ada bunyi macam belit lagi ni. Okey. Tu suami, baru isteri. Tengok pula bahagian anak perempuan. Anak perempuan ada berapa bahagian? Siapa sini dia boleh hoyak secara tepat? Ada? Boleh? 3, 2. Okey. Anak perempuan ada 3. Anak-anak perempuan, kalau dia sorang, dia boleh buat apa? Kalau dia sorang, dia sorang, dia tak ada pasangan dia, iaitu tak ada anak lelaki, dia akan dapat berapa? 1/2. Kalau dia ramah, 2/3. Kalau dia bersama dengan pasangan dia, itu anak lelaki, dia akan dapat 2 nisbah 1. Dia dapat asabah. Dah. Dia dapat asabah dengan nisbah 2/1. Cucu perempuan pula. Cucu perempuan ada 4. Jadi, setiap waris tu, kalau kata si antum nak pandai lah. Nak pandai. Kita kata nak ngira tu, biar betul. Ngira tak ada masalah sebab dia punya mula ya. Tapi lagu mana nak menentukan setiap waris tu, itu perlu kepada pertama sekali kefahaman lah. Bahasa. Lepas tu kena ngapa, kena ingat. Anak takut lah si antum tak berapa kemah lagi, tiba-tiba ngira kat orang. Tinggal waris. Sepatutnya waris ni dapat. Entah kata dia tak dapat. Sebab entah punya ilmu tak berapa nak kemah lagi. Jadi tak boleh. Dia kena kemah. Jadi hok kita ngaji hok sebelum ni tu, memang kena tengok balik, kena buat nota. Tips dia untuk faham setiap bahagian setiap waris ni memang kena tulis. Dia tak ada formula hok kita kata bolehlah nak mudah tu. Tapi kalau kata tak hafal, marilah masalah gapo pun dia tak boleh nak jawab. Kau nak ulang balik bahagian sebelum ni ataupun nak pergi ke seterusnya? Seterusnya.
Atau kalau kata ulai balik pas ni, tak ingat pula. Lagu mana? Seterusnya deh. Tapi tak apalah. Si antum kena faham secara apa panggil, tengok balik buku tu. InsyaAllah kalau ada peluang lagi lah kita habis Matlab Badran ini. Kita lalu dulu habis. Nanti kita bicara pula lagu mana untuk guna kitab lain pula. Kita pergi secara sikit-sikit pula dah. Tapi tak apa. Hak ni anak kira kita lalu dulu sekali round dulu insya-Allah. Okey. Sekarang ni si antum boleh buka muka surat 133. 133 baris yang kelima daripada atas. Baris yang kelima daripada atas. Ada nampak tak? Dia tulis fasal fil hijab. Nampak? Nampak tak? Jumpa? Okey. Ini adalah pasal berkaitan dengan pendinding. Hijab ni ia menghalang ataupun meninding. Kalau nak terjemah dia meninding. Kita tengok dah. Kita tengok dia punya pendetilan tu. Okey. Fasal fil hijab. Saya antum kalau ada kalah tu, kalau kata tak tahu perkataan tu, sebab penulis ni dia ada guna istilah-istilah Arab. Faham tak? Jadi nak kena tulis juga terjemahan sikit-sikit. Jangan ngarap kau boleh baca Jawi je. Kadang-kadang dia tulis Jawi capa Arab. Matlab Badran ini keistimewaan dia ada perkataan Arab. Kalau kata tidak tulis nota sikit sebanyak duk buat aja. Jadi pani suruh ngajar tak boleh nak ngajar balik. Okey. Fasal fil hijab, ini fasal pada menyatakan hijab, yakni dinding dari mempusakai. Cerita dia nya bilangan waris ni ada berapa golongan? Ada berapa? Ana sebut sebelum ni. Ada 25 dah. Ada 25. Jadi 25 waris ni kalau ada belaka, adakah boleh belaka? Semua waris ada. Kalau tengok ke bawah, anak lelaki ada, anak perempuan ada, cucu perempuan ada. Cucu perempuan daripada anak lelaki ada, cucu lelaki daripada anak lelaki pun ada, cicit pun ada. Pergi ke atas. Bapak ada. Datuk sebelah bapak ada juga. Nenek sebelah bapak ada. Nenek sebelah ibu ada. Ibu ada. Isteri ada. Pasangan isteri ada. Adik-beradik pun ada belaka. Adik-beradik si ibu sebapak, adik-beradik sebapak, anak saudara, semua ada. Adakah semua hak waris kita ayat saat ni boleh belaka? Tak boleh dah. Sebab apa? Sebab waris ni dia ada hak lebih dekat dengan si mati. Jadi apabila dia lebih dekat dengan si mati, maka waris hak jauh sikit ni akan didinding oleh waris yang lebih utama. Boleh faham? Dah. Nanti kita tengok sosok. Okey. Bermula. Dia tulis bermula. Bapa dan ibu dan suami dan isteri dan anak-anak dan anak laki-laki dan anak perempuan. Tiada didindingkan mereka itu. Bahkan mendinding yang mereka itu akan yang lain. Gapo saya antum faham dengan ayat tu? Sekali lagi ana baca dah. Penting ni. Hak ni asas. Asas kepada bab hijab. Sekali lagi dah. Bermula bapa dan ibu. Okey, bapa, ibu, suami, dan ibu dan suami, isteri dan isteri, dan anak laki-laki dan anak perempuan. Ada ne. Tidak didindingkan mereka itu.
Maksud dia, ni orang tadi, yang ana sebut tu, mereka ni tidak didinding. Maksudnya, mereka ni tak ada orang boleh dinding dia. Dia akan boleh faraid tu. Lagu mana pun dia akan boleh. Kecuali yang menghalang. Hok kita belajar sebelum ni, yang menghalang qatl, pembunuhan, ataupun ikhtilafuddin, berbeza agama, ataupun walak. Itu penghambaan. Kalau ada 3 sebab ni, tu tak boleh nak buat apa lah. Walaupun dia tu dalam kalangan ni orang ni. Contoh lah, kita contoh. Si mati meninggal, anak dia ni murtad. Kalau ikutkan dia ni, anak laki dia ni, boleh lah. Boleh pusaka. Tapi disebabkan dia ni murtad. Jadi dia bukan didinding lah, dia dihalang. Sebab tu kena beza antara bab dinding dengan bab penghalangan. Jadi orang tu halal tu sebab faktor luar. Faktor luar iaitu faktor dia murtad, berbeza agama. Tapi kalaulah dia ni tak ada yang menghalal dia, dia ni akan tetap boleh pusaka. Ayah hentar meninggal. Seantum lah, ayah meninggal. Kalau ada orang kata hentar tak boleh pusaka tu, ayat lalu. Pocik. Contoh lah, na'udzubillah. Jangan tidak nak ayat. Jangan kurek apa ni. Kecek molek lah. Cuma nak ayat. Pocik, salah pocik ayat tu. Sebab saya ngaji, anak lelaki adalah waris kepada kita kata ayah dia. Si mati. Anak lelaki adalah waris. Kalau ada orang kata tak boleh, maka kena ayat dia. Salah. Ataupun sesak. Kok dia ayat tu sesak. Okey, beres. Jadi anak ayat tadi, bapa, ibu, suami dan isteri, anak laki-laki dan anak perempuan. Tapi kalau entah buka buku lain, kitab lain, dia kata 5. Sebab apa? Sebab suami dan isteri dia tak boleh kumpul. Mana ada kita kata mati suami, ada suami juga. Tak ada lah. Mustahil lah. Jadi kalau ada buku dia kata 5 orang. Iaitu bapa, ibu, suami atau isteri. Tengok siapa mati. Dia tak boleh hidup dua-dua. Betul tak? Kan ada sini suami mati tapi suami hidup juga. Tak jadi, mustahil. Ya, suami atau isteri, anak lelaki dan anak perempuan. 5 orang. Okey. Jadi mereka ni tetap akan boleh pusaka. Tak ada orang boleh halal. Okey. Dan mereka ini, kita tengok ayat tu, bahkan mendinding yang mereka itu akan yang lain. Kewujudan dia ni boleh mendinding orang lain. Okey. Seterusnya, maka didindingkan cucu laki-laki. Kalau tengok buku tu, highlight lah cucu lelaki tu. Didinding kan cucu lelaki itu dengan anak laki-laki. Sama ada ia bapanya atau bapa mudanya, dan dengan cucu laki-laki yang terlebih hampir daripadanya. Faham tak? Ya kau faham? Okey. Anak-anak kena lukis juga ni. Okey. Lekat. Okey, dia kata apa? Cucu laki-laki itu yang dia kata maka didindingkan cucu laki-laki. Okey. Kita pun macam biasa dah. Kita buat al-mayyit, si mati. Okey. Si mati ni dia ada, kita kata dia ada anak lah. Iaitu Ibn. Anak guna bahasa Arab dah supaya si antum boleh biasa. Ibn.
Okey, ibn pula dia ada anak. Ibn. Maksudnya cucu anak lelaki daripada anak lelaki. Maksud cucu lelaki lah. Daripada cucu lelaki daripada anak lelaki. Dia ni. Okey. Dia ni, kita tengok dari buku tu, cucu laki-laki itu dengan anak laki-laki. Daripada ni lah, daripada anak laki-laki. Okey. Sama ada ia bapanya. Dia ni, cucu ni, dia akan dihalal sekiranya wujud bapanya. Jadi kalulah bapak dia ada, maka anak lah, anak. Jadi kita kata hubungan dia dua orang ni kan, anak lah. Anak dengan bapak lah. Jadi ada hak ni, maka hak ni tak boleh. Boleh? Boleh bayar? Okey. Lepas tu dia pun kata atau bapa mudanya. Contoh, si mati ni dia ada dua orang anak lelaki. Dia ada dua orang anak lelaki. Hak ni mati awal lagi. Kita kata dia mati tahun 2020. Hak ni tahun 2026. Ayah dia mati awal lagi. Ayah budak ni. Ayah dia ni mati awal lagi pada tahun 2020. Tapi apabila tok dia meninggal, tok dia meninggal ni, hak ni tak boleh. Sebab apa? Sebab wujudnya anak lelaki lain kepada si mati ni. Orang panggil kalau buku ni dia guna istilah bapa mudanya. Boleh bayar? Hubungan dia dengan hak ni anak saudara lah deh. Anak saudara lah. Ni pak saudara dia. Cumanya hubungan hak ni dengan ni anak lah. Jadi nak mudah faham, si mati ni ada anak lelaki lain. Jadi menyebabkan cucu ni tak boleh juga pusaka kalau tok dia meninggal. Okey. Dan dia ayat lagi, dan dengan cucu laki-laki yang terlebih hampir daripadanya. Okey. Maksud dia, ni cucu kan? Okey, ni cucu. Cucu ni dia ada anak lah. Cucu ni dia ada anak. Orang panggil cicit. Ibn. Okey. Mudah nak faham. Anak kepada anak, anak kepada anak, anak kepada anak ni. Gitu ni mudah cerita. Jadi cucu dia. Jadi kalau kata hak ni tak ada. Contoh hak ni tak ada. Hak ni tak ada. Ada hak ni. Ada hak ni. Ada hak ni. Hak ni tak boleh. Sebab apa? Sebab wujud cucu hak lebih dekat. Beres? Okey. Cucu lebih dekat. Ada menyebabkan ni tadi. Kalau tak ada hak ni. Tak ada hak ni. Tak ada hak ni. Tak ada hak ni. Hak ni akhir boleh. Sebab itulah kita kata. Tidak semua. Kita tengok furuk waris tu. Dia ada anak, ada cucu, ada cicit. Jadi kita kena tahulah. Kalau ada anak, maka cucu secara automatik dihalang. Tapi kena ingatlah bukan cucu perempuan. Bukan anak perempuan. Anak perempuan dia tidak menghalang anak lelaki saja. Sebab dia hak ni kalau kita belajar sebelum ni, dia adalah ahli asabah. Jadi ahli asabah yang terdahulu akan menghalang yang terkemudian. Hak ni pun ahli asabah juga, ni ahli asabah juga. Tapi sebab ni wujud dulu, maka yang lain terhalang. Okey, beres. Seterusnya. Dan didindingkan nenek laki-laki. Tahu dah nenek laki-laki siapa dia? Dalam buku ni dia menggunakan istilah nenek laki-laki. Nenek laki-laki adalah datuk lah. Datuk. Datuk sebelah mana? Datuk sebelah mana? Datuk sebelah ayah kita. Datuk sebelah mak kita waris tak? Tak.
datuk sebelah ayah kita sahaja. Okey. Besar dah ni dah. Kita pergi ke bapak pula. Okey. Bapak kita kata sini ab. Okey. Ab ni macam kita belajar, kita lalu saat ni lah. Ab ni tetap ada lah. Lah ni kita bicara tentang jad ataupun ab. Ayah kepada ayah. Ayah kepada ayah. Maksudnya datuk sebelah ayah kita. Ni. Siapa dia menghalal dia? Jadi dia kat sini, nenek laki-laki itu dengan yang menegahi antaranya dan antara mayit seperti bapanya dan bapa-bapanya. Faham ke tak? Okey. Jadi yang menghalang bapak kepada bapak ni, kita kata tok ni adalah bapak ni. Kalau kata bapak ni ada, bapak si mati ada, maka datuk tak boleh lah. Boleh. Kalau bapak ada, bapak kepada bapak ni, iaitu datuk, dia tak boleh. Okey. Lepas tu dia ayat sini kan. Antaranya, menegahi antaranya dan antara mayit seperti bapak dan bapanya. Contoh. Allah. Tak apa. Tutup sini dulu. Okey. Bapak kepada bapak ni, kita kata jad lah. Okey. Jad ni, ada lagi atas. Bapak kepada bapak kepada bapak. Apa kalau istilah dia? Dia dengan si mati ni jadi kan? Moyang. Jadi, moyang hak ni, dia tak boleh. Kalau kata, bapak kepada bapak ada ni. Kalau ada hak ni tak boleh. Jadi, diikut tangga lah, mudah dah. Hak ni ada, hak ni tak boleh. Okey, kalau hak ni tak ada, hak ni boleh. Hak ni tak boleh. Okey, kalau hak ni tak ada, hak ni boleh. Jadi dia tak boleh. Semua ni, semua tak boleh. Dalam masa sama dia boleh berlaku, tak boleh. Dia ikut siapa yang paling dekat dengan si mati. Kalau yang dekat sini adalah bapak lah. Jadi bapak yang boleh dulu. Kalau tak ada dia, barulah pergi kepada bapak kepada bapak. Itu datuk. Kalau tak ada dia, barulah pergi kepada moyang. Itu bapak kepada bapak. Beres. Boleh faham tak ibarat dia tu? Okey. Anagi ni habis telur dah. Supaya si antum boleh faham molek. Okey, seterusnya. Dan didindingkan saudara laki-laki si ibu sebapak. Si ibu sebapak dah. Jadi kita kata si mati ni dia ada mak ayah dia lah. Okey. Jadi apabila mak ayah dia ni nikah, kita kata nikah dah. Nikah bolehlah anak si mati ni bolehlah kita kata anak lain lah. Itu saudara lelaki si ibu sebapak. Syakik. Syakik. Okey. Adik-beradik seibu sebapak. Adik-beradik seibu sebapak kepada si mati dah. Okey, beres. Jadi adik-beradik seibu sebapak si mati, siapa yang boleh halal dia? Yang boleh menghalal dia pertama bapak. Bapak ni. Hak ni ada, bapak ada. Adik-beradik tak boleh. Ada saat hari tu, ada antara si antum tanya anak. Kalau kata dia meninggal,
Banyak harta dia. Ada berapa sen? Contohlah. Dalam bank ada 10,000. Kalau anak mati, contohlah. Anak mati. Duit lebih tu pergi siapa? Anak kita tanya dia. Okey. Ayah ada lagi? Kalau dia kata ayah ada lagi. Okey, beres. Ayah cukup dah. Ayah tu dah menghalang adik-beradik. Anak tak kita tanya dah soalan lain. Sebab apa? Sebab cukup dah ayah dia tu menghalang daripada adik-beradik. Anak kita tanya siapa? Anak kita tanya hok 5. Okey, bapak ada. Mak ada. Mak ada, beres. Mak dengan ayah lah boleh. Adik-beradik dia tak boleh. Walaupun adik-beradik dia ramah, tak boleh. Sebab dihalang oleh bapak. Bapak ni, dia ibarat kuasa veto lah. Dia boleh dia belaka. Kalau dia ayat, contohlah, dia tanya anak, ayah anak tak ada dah. Jadi harta anak lagi siapa? Baru anak tanya. Yang nikah dah. Tak tahu mana tahu deh nikah senyap-senyap. Kalau kata nikah dah, okey, baru kita tengok ke bawah pula. Ada anak. Kalau cucu tak logik pula deh. Mana tahu ada anak. Ada orang dulu-dulu kan nikah awal, tak pelik. Lah ni nikah lewat-lewatnya. Jadi ada anak. Barulah kita pergi ke anak dulu. Kalau tak ada, barulah kita pergi ke tengok adik-beradik pula. Gitu. Okey. Jadi adik-beradik si ibu sebapak tu, adik-beradik lelaki si ibu sebapak, akh syakik tu akan dihalang oleh bapak. Orang mula-mula akan halang dia adalah bapak. Yang kedua, anak laki-laki. Betul tak soalan anak ayat ni? Anak tanya atas dulu. Bapak, lepas tu, okey, ayah tak ada dah. Baru anak tanya, nikah tak lagi? Sebab kalau nikah tu, kebenaran dia ada anak lah. Okey, kalau ada anak, orang yang menghalang adik-beradik adalah anak. Anak laki-laki. Okey. Yang ke seterusnya, dan cucu laki-laki. Anak laki. Cucu laki-laki. Ni. Hingga ke bawah. Jadi, kalau kata seseorang itu mempunyai anak lelaki dan ada keturunan dia lah. Anak lelaki kau, cucu lelaki daripada anak lelaki kau, cicit lelaki daripada anak lelaki. Kalau kata ada keturunan lelaki ke bawah, maka adik-beradik tak payah mimpi. Sebab apa? Sebab akan dihalang oleh anak arwah. Okey. Boleh sampai situ dah. Seterusnya. Dan didindingkan saudara laki-laki sebapak. Kerana saudara laki sebapak ni? Kerana? Adik-beradik kerana? Pak kita nikah 2, nikah 3, nikah 4. Pak tu lah, mak lain-lain. Boleh. Jadi kalaulah lahir daripada ayah kita, maksudnya benih daripada ayah kita, mak lain-lain, orang panggil sebapak. Jadi bapak ni, dia nikah lah seorang lagi. Nikah seorang lagi. Senyap-senyap kau, secara terbuka kau, ada anak, kita kata dah, daripada hubungan ni, kita kata, ada anak. Tubiklah, liab. Adik-beradik sebapak. Adik-beradik sebapak. Kita tahu dah, ni mak ni ngasih mati ni, mak tiri dia ni. Mak tiri dia tak ada. Bukan pusaka lah, bukan ahli waris lah. Cumanya, adik-beradik sebapak tu adalah waris. Okey. Jadi dia kata, adik-beradik, saudara laki-laki sebapak, didinding lah oleh 3 yang tersebut. 3 yang tersebut tu hak mana? Apa maksud dia? 3 yang tersebut ini. Apa maksud dia? Yang 3 tersebut ini tu. Faham ke tak? Hak lepas lah. Okey, maksud dia hak ni. Dia kena hak ni
dia kena lepas dulu. Kalau nak boleh. Dia akan dihalal sekiranya ada bapa pertama, ada anak lelaki dan ke bawah. Kena lepas dulu hak atas, lepas dulu hak bawah. Lepas tu yang ketiga hak ni. Lepas dulu adik-beradik si ibu sebapa, adik-beradik lelaki si ibu sebapa. Barulah dia boleh. Kalulah ada bapa, ada anak lelaki, lah dan ke bawah, ada saudara lelaki si ibu sebapa, maka hak ni secara automatik tak boleh. Okey. Seterusnya, tak habis lagi deh. Okey, oleh 3 yang tersebut ini dan saudara laki-laki si ibu sebapa dan saudara perempuan. Okey, dia ada detail sikit lah. Dia kata sini oleh 3 yang tersebut. Okey. Yang ketiga tersebut hak ni sorry. Yang 3 tersebut ni, hak ni 3 ni yang dimaksudkan adalah cucu lah. Cucu, sorry. Sebab dia sebut, dia mention pula situ. Yang 3 tersebut dan saudara lelaki si ibu sebapa. Maka hak ni jadi yang nombor 4 lah. Hak ni jadi nombor 4. Jadi nombor 4. Jadi dia kena lepas hak ni dulu. Lepas hak ni barulah dia boleh. Okey. Atau dia tak ada ayat atau, dia ada dan. Okey. Saudara lelaki si ibu sebapa dan saudara perempuan si ibu sebapa. Okey. Hak ni kan akh syakik. Okey, kita adik-beradik adik-beradik perempuan si ibu sebapa. Ukht syakikah. Okey, ukhtu syakikah. Okey. Hak ni waris kita juga tu. Hak ni akan dihalang oleh ukhtu syakikah dengan syarat. Jadi kalau kata contoh kita ada adik-beradik perempuan si ibu sebapa, ada seorang ya kakak kita, contoh. Kakak kita adik-beradik perempuan si ibu sebapa. Dia ni boleh menghalang saudara lelaki sebapa apabila. Tengok dari buku tu, dia kata saudara perempuan si ibu sebapa jika sertanya anak perempuan atau cucu perempuan. Dengan syarat lah. Ukhtu syakikah ni, dia boleh halal kahwin ni bila? Apabila arwah ni dia ada bint. Ataupun okey sini. Dia ada bint sini. Ni bint ibn. Okey. Jadi kalau kata hak ni ada dan bersama dengan ukhtu syakikah, maka ahli ab tidak boleh. Sebab apa? Sebab ukhtu syakikah dia mendapat asabah ma'al ghairi. Habis-habis dia rajin dengar. Asabah ma'al ghairi ni ke apa? Asabah dengan wujudnya waris perempuan. Dengan syarat lah. Dengan syarat hak ni tak ada. Hak ni tak ada juga contohnya. Hak ni tak ada juga contoh. Tak ada. Meninggalnya si mati ni ada anak perempuan. Okey. Maka anak perempuan bersama dengan saudara perempuan si ibu sebapa ni, hak ni tak boleh. Ataupun hak ni. Cucu perempuan daripada anak lelaki bersama dengan saudara perempuan si ibu sebapa. Saudara lelaki sebapa ni tak boleh juga. Nak tanya. Siapa sini? Buat gapan cerai tu, dia boleh faham? Akak tanya. Kau pening dah.
Lagu mana lagu mana? Kau anak kecil seorang? Cuba bayar sebab benarnya dia kait dengan kita punya warga je sebenarnya. Cuma nak kena mikir. Sebab tu anak kalau seantum duk main-main, kalau tak fokus dia tak kepeh dah. Sebab apa? Sebab dia kena mikir. Okey, ana bagi satu kes. Si mati. Tarakal mayyit. Okey, dia meninggalkan binti ibn. Okey. Binti ibn. Okey, silap. Lepas tu dia meninggalkan ukhtu syaqiqah. Kamu silap. Okey. Ukhtu syaqiqah. Dia tinggal 3 orang ni je. Lepas kita siasat, kita tanya. Arwah ni isteri dia ada tak? Tak ada dah. Ada anak lelaki? Tak ada. Dia ada anak perempuan. Dan anak lelaki dia ni mati. Mati awal. Adalah cucu daripada anak lelaki. Lepas tu cek lain. Adalah dia kata ada adik-beradik perempuan seibu sebapa. Tadi kita pun letaklah bench dia seorang. Dia akan dapat 1/2. Seperti kita mula-mula tadi lah. Binti Ibn. Dia dapat 1/4. Sebab apa? Sebab dia takmilah thulutsain. Dia boleh daripada baki 2/3. Jadi dia boleh 1/4. Okey. Waktu syaqiqah dia akan dapat asabah. Okey. 2 dengan 2 boleh masuk dalam 0. Terus atas ni asal masalah. 1/2 daripada 0. 3. 1/0 daripada 0. 1. 1 tambah 3, 4. 4 tolak 0, 2. Jadi bin akan dapat 3/0. Binti Ibn akan dapat 1/0 dan ukhtu syaqiqah akan dapat 2/0. Atau boleh apa lagi? Saka. Dah. Okey, tak apa. Kita lalu yang dulu dah. Saya antum cuba untuk faham. Okey, seterusnya. Pukul apa dah? Sampai 34 dah. Pukul apa Isa? Sampai 27. Masuk dah? Masalah ni, faraid ni. Kalau dia tak berhenti, dia tak akan berhenti. Tak apa. Sekejap. Nak tengok sini ni, dia pergi ke saudara sebapak pula. Seibu. Dia pergi ke, ni saudara seibu sebapak, saudara sebapak. Lepas tu dia pergi ke seterusnya saudara seibu. Okey, kita pergilah sikit, kita baca sikit. Mungkin minggu seterusnya kita akan ulang balik. Okey. Meninding saudara seibu. Saudara seibu ni lagu mana? Saudara seibu. Mak kita pernah nikah lain sebelum ni. Mak kita pernah nikah lain. Dan ada anak daripada perkahwinan yang lain lah. Contohnya dia nikah. Nikah ni ibarat bapak tiri lah kepada si mati. Dia nikah. Dia nikah 2 hari ni. Lepas tu boleh lah. Kita kata boleh anak. Boleh anak. Kita kata sini kak. Dengan hubungan si mati kak dia panggil lium. Saudara lelaki seibu. Itu boleh oleh bapa, nenek laki-laki, far'u waris dan hingga ke bawah. Sama ada laki-laki atau perempuan. Okey. Hak boleh halal dia hak ni adalah bapa. Ni. Bapa boleh halal ni. Saudara
seibu. Ada hak ni, saudara seibu tak boleh. Ada anak, cucu ke bawah, tak boleh. Ada datuk, tak boleh. Kalau ada saudara, seibu sebapa, boleh ke tak? Boleh ke tak? Kalaulah si mati ni, dia tak ada anak ke bawah, atas, tak ada belakang, dia ada adik-beradik je. Adik-beradik seibu sebapa, dengan adik-beradik seibu, boleh tak? Boleh ke tak? Tengok dalam buku dia kata apa? Dia tak ada ayat. Saudara seibu sebapa ni menghalang, tak ada. Hanya bapa, nenek laki-laki dah ke atas dan farak waris, iaitu anak cucu dan ke bawah sama ada lelaki atau perempuan. Jadi bahagian bawah, bahagian atas sahaja yang boleh menghalang dia. Bahagian tepi, saudara seibu sebapa ataupun saudara sebapa tidak menghalang saudara seibu ni boleh. Banyak kes dah. Banyak kes di mana saudara seibu ni dinafikan hak. Dia kata mana boleh. Adik-beradik seibu sebapa ada. Jangan mudah-mudah. Dia ada hak sebab dia tidak dihalang oleh siapa-siapa. Walaupun kita kata ada adik-beradik seibu sebapa, adik-beradik seibu sebapa ni tak boleh halal dia. Dia boleh. Sama ada 1/3 atau 1/6 mengikut situasi. Okey, beres dah? Okey. Kita setakat situ je lah pada hari ni. Kalau nak ngaji lebih-lebih lagi, kita akan pergi ke hari-hari ke seterusnya, insya-Allah taala. Ada nak tanya? Selu-selu dah. Kalau nak tahu saya tu ada kerut. Ada gapo ustaz ngajar ni payahnya. Tak apa, mudah-mudah insya-Allah. Okey, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wal azim sultanik. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Allahumma ja'alna minat tawabin wa ja'alna minal mutahhirin wa ja'alna min ibadikas salihin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a, rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma salli ala muslimin fi Gaza, fi Syria, fi kulli makan wa kulli zaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kita jumpa pula minggu dan yang seterusnya insya-Allah kalau ada rezeki. Assalamualaikum warahmatullahi